Nampak dia. Uish, baik tu. Siap. Siap. Baiklah, kau try. Kau try. Kau beli tu depan tu. Jauh gila tu. Kau try. Sendirian ni. Aku ada bahan baru tu nak tengok. Baik. Yang baru kau try, strawberry. Ui, Strawberry. sedap tu. Kau try. Ui, double tu. Baik tu. Oh. Okey tak? Sini. Dennis! Wah! Besar aku beli Sana. Nak tak? Tak apa lah, tak nak lah. Nah. Aduh, apa gila. Lah kau. Aduh. Sedapnya. Kerajaan Negeri Perak di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Saarani bin Mohamad, Menteri Besar Perak telah merangka Perak Sejahtera 2030 sebagai garis panduan bagi pembentukan dasar, inisiatif dan agenda utama negeri bagi tahun 2022 hingga 2030. Matlamat Perak Sejahtera 2030 adalah untuk memamurkan negara dan mensejahterakan rakyat. Belia merupakan kumpulan masyarakat muda yang berumur di antara 15 dan 30 tahun. Dasar belia negara yang dikaji semula pada tahun 2015 melihat generasi belia sebagai aset terpenting yang berpotensi untuk menyumbang kepada pembangunan negara dari segi pertumbuhan sosial, ekonomi dan politik. Belia juga dilihat sebagai generasi yang akan meneruskan kesinambungan pentadbiran, kepimpinan dan pengurusan masyarakat pada masa yang akan datang. Perak Sejahtera 2030, Negeri makmur, rakyat bahagia.